Wabarakatuh. Berjumpa saya kembali Coach Adha dalam Adha Woodball Channel. So jadi kita lihat di sini adalah merupakan laman woodball Pisas. Okay. Dan hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk buat pukulan pada gate yang ke-11 iaitu par 3 sepanjang 40 meter. Okay, baik. So boleh tengok kat gate tu gate 40 meter par 3 kali lurus saja. Fairway yang berbentuk lurus. Okey. So kameraman boleh ambil view dari sana sebab saya nak pukul kat sini. So mata memandang kat arah bola untuk pukulan pertama. So kita cuba untuk elakkan OB. Okey, itu pukulan pertama saya. Oh, laju sangat. Bola terlalu laju. Adakah OB? Jom kita tengok. Rasa macam tak OB. Ataupun OB. Kita tak nampak. Kita tengok. Kita dekat-dekat. Oh. Nampaknya bola OB. Bola melepasi barisan. So, kita mula 2 minit. Okay, saya akan putting terus untuk dapatkan par. Okey. So, jadi saya berjaya mendapatkan 3 pukulan. Walaupun bola saya OB, 1 pukulan dan 1 penalti, 2 pukulan plus 1 pukulan jadi 3 pukulan. So apabila bola tu nampak jarak jauh tapi kita kena ada confident untuk kita buat putting masuk ke dalam gate. Okey? Terima kasih. Selamat mencuba.